Ramai wanita risau pasal hormon tak stabil. Tapi satu nutrien yang penting selalu orang terlepas pandang. Vitamin D3. Ia memainkan peranan yang besar dalam menyokong keseimbangan hormon, terutama wanita. Bila tahap vitamin D3 rendah, ramai cepat rasa letih, emosi naik dan turun, fokus pun susah. Satu kajian antarabangsa mendapati bahawa wanita yang mempunyai tahap vitamin D3 yang cukup menunjukkan kadar hormon yang lebih seimbang dan tahap keradangan iaitu inflammation yang jauh lebih rendah. Tetapi D3 ni tidak jalan seorang. Dia perlu digabungkan dengan vitamin K2 supaya badan boleh memanfaatkan vitamin D3 dengan lebih berkesan. Dan vitamin D3 bantu penyerapan, vitamin K2 bantu pemanfaatan yang lebih tepat zat-zat pemakanan seperti kalsium. Dan bila dua-dua cukup, ramai wanita akan rasa lebih tenang, lebih bertenaga, mood pun lebih stabil sepanjang hari. Kalau anda nak saya kongsi lagi rahsia kecil tentang kelebihan vitamin D3 yang ramai tak tahu tapi sangat penting untuk kesihatan kita, komen D3 kat bawah.